Tugas broker sebenarnya adalah menghubungkan kita dan Bursa Malaysia. Kalau broker tak ada, kita tak boleh terus direct dengan bursa. Kita perlu step by step. Daripada kita ke broker, broker ke bursa. Contoh, trader ke broker ke bursa. Sebab apa saya kata macam tu? Yang menyediakan kontrak FCPO adalah Bursa Malaysia. Macam mana kita nak beli ataupun kita nak jual kontrak yang disediakan oleh Bursa Malaysia tu adalah dengan menggunakan broker melalui trading application dia lah. Contohnya, broker sediakan CQG, iTrade ataupun QST dan sebagainya. Banyak lagi. Trader ni pula, kenapa ke broker? Sebab daripada trader ke broker ni, kita akan melalui Remiser. Kita nak deposit, kita nak withdraw, apa-apa masalah transaction berkaitan FCPO ni melalui Remiser.